Baru ni kita dikejutkan dengan kematian adik Nurli Syahirah, pelajar UPSI yang meninggal dalam kemalangan bas. Walaupun dah berlalu berminggu, tapi orang masih memperkatakan tentang kematian beliau. Penceramah-penceramah, ustaz sebagainya masih kagum dengan kematian. Bahkan orang awam pun tak jemu-jemu bercerita tentang adik Nurli ni. Pertama, Nurli bermaksud cahaya untukku, Syahirah glamour, popular, viral. Jadi kata orang Arab, ismun ala musamma, nama sesuai dengan dia punya maknanya. Kenapa dia popular? Sebab tak lain tak bukan sebab Al-Quran. Dia hafal Al-Quran 30 juz pada umur 23. Dan kemudiannya dia bukan sekadar hafal, dia siap tulis Al-Quran dengan tulisan tangan, dan waktu dia meninggal dia memeluk erat Al-Quran itu. Dan kemudiannya waktu nak di postmortem pun dia masih peluk Al-Quran. Bukan kaling-kaling, bukan biasa-biasa tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, dalam surah Al-Haqqah ayat 19, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Nanti dekat padang mahsyar ada golongan yang akan dapat buku catatan dengan amalan dengan tangan kanan, dan dia dah lepas daripada ujian sebagainya, hisab itu, dia bawa kitab tu, dia bagi pada orang lain untuk membacanya kalau ada orang nak baca. Tuan-tuan bayangkan kalau kita dekat dunia banyak baca Al-Quran, faham Al-Quran, dan dalam buku amalan kita nanti waktu dihisab, berlonggok hisab ataupun catatan tentang bacaan kita pada Al-Quran. Padu tak padu tuan-tuan? Dunia pun kita baca, akhirat pun kita boleh tunjuk pada orang lain. Baik, tuan-tuan, kematian adik Nurli ni semua orang nak. Semua mak bapak nak anak dia macam adik Nurli tadi. Persoalannya, berapa ramai mak ayah yang telah mulakan langkah. Kita nak anak kita rajin baca Al-Quran, faham Al-Quran, mak bapak dulu kena mulakan. Betul-betul perempuan, Al-Imam nak tanam saham dalam bab ini, iaitu memperjuangkan Al-Quran. Dengan kita, tuan-tuan perempuan, akan buka satu cawangan di Bangi, kelas mengaji Al-Imam pada awal Julai 2025 insya-Allah. Dan kelas ini terhad kepada siapa yang telah lancar mengaji, dan kelas ini juga terhad untuk seramai 20 orang sahaja, kan? Dan seluruh pengajar Al-Imam wajib mempunyai tauliah Jabatan Agama, dan silibus kami telah disahkan oleh JAIS Selangor dan juga JAIM Melaka. Perempuan, siapa yang berminat boleh hubungi kami di nombor 019-347-9290. InsyaAllah kita jumpa pada awal Julai, insyaAllah. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji.